Pada pagi ini, pertama sekali saya nak mengumumkan bahawa PAS Pusat dalam mesyuaratnya pada hari Ahad yang lalu, pada 19 hari bulan 29 hari bulan Ogos yang lalu telah menubuhkan suatu jawatankuasa khas pembelaan, saya kata bertindak khas pembelaan isu-isu peneroka ini, atau nama singkatannya TINDAK, TINDAK, untuk mengangkat isu-isu Felda yang telah pun dibawa dengan penuh kejayaan oleh saudara Mazlan Aliman yang merupakan pengerusi kepada Presiden kepada Persatuan Anak-anak Peneroka Malaysia, ataupun nama singkatannya ANAP. Memandangkan isu Felda ini telah menjadi satu yang dianggap very high profile case, berikutan dengan kejayaan anak yang membawa kepada beberapa kejayaan. Yang paling ketara adalah apabila isu-isu peneroka ini didapati benar, ya. Segala hujah kita didapati benar. Salah satu daripada yang diperjuangkan oleh anak ialah tentang penggeledahan buah, yang akhirnya Mahkamah Persekutuan telah memutuskan kemenangan di pihak Felda. Dan PAS telah menganggap isu ini adalah isu nasional yang berprofil tinggi, maka dengan sebab itulah satu jawatankuasa dibentuk yang dipengerusikan oleh saya sendiri dan timbalannya oleh saudara Mazlan Aliman, dan jawatankuasanya adalah daripada saudara Tuan Haji Zulkifli Muhammad Omar, Yang Berhormat Taufik Yahya, Tuan Haji Muhammad Sabu, Datuk Kamaluddin Jaafar, dan juga Peguam Asmuni Awi, ya. Jadi tindak telah memberikan suatu pandangan, dan kita bermula pada hari ini di mana kita telah membuat satu laporan polis. Laporan ini dibuat oleh saudara Abdul Rahman Ramli daripada Felda Serting Negeri Sembilan, yang berkaitan dengan ucapan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib, Datuk Ahmad Maslan dan Tan Sri Yusof Noh, yang dalam laporan polis ini kita telah buat suatu pengaduan sebentar tadi yang kita yakin dan percaya berunsur menghina mahkamah, menghina Mahkamah Persekutuan. Dan adalah dokumen-dokumen yang akan kita lampirkan, dan semua dokumen ini akan kita serahkan kepada media sebentar saja lagi. Oleh itu, kita telah menganggap bahawa isu Felda ini adalah merupakan isu rakyat, isu yang berprofil tinggi, isu yang akan membongkar banyak lagi penyelewengan-penyelewengan yang kita telah perjuangkan puluhan tahun, ya. Dan ini adalah merupakan suatu kejayaan awal bagi kita memperjuangkan nasib peneroka Felda ini. Dan pada hari ini tadi kita telah buat satu laporan polis. Rahman telah membuat laporan itu di IPD Dan Wangi, dan saya diberitahu bahawa kes ini akan disiasat oleh IPD Jempol. Oleh kerana ucapan itu diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa beliau dalam program berbuka puasa di Felda Serting dalam wilayah Pentadbiran Polis daerah Jempol. Dan di sini saya ingin menyatakan bahawa tindak akan membuat satu lagi pendedahan penting selepas Hari Raya. Kita ada satu bukti yang cukup kuat, sebagaimana kita miliki bukti penipuan penggeledahan buah, iaitu selepas raya nanti kita akan dedahkan satu lagi isu, iaitu isu penipuan penggeledahan baja, yang juga kita akan dedahkan segala dokumennya selepas Hari Raya. Jadi tunggulah akan apa yang kami akan laksanakan. Jadi hari ini kita telah buat polis report ini, dan kita mengharapkan satu tindakan segera diambil, kerana isu penghinaan terhadap mahkamah, para hakim tidak boleh dibiarkan begitu sahaja, kerana nampaknya pihak kerajaan begitu desperate terhadap isu kemenangan peneroka Felda Kemahang 3
terhadap isu peredaran buah yang telah berpihak kepada peneroka. Saya nak sebut di sini dan saya bawa contoh ataupun sampel yang disebut dalam dalam perbicaraan, iaitu ini dia punya buku manual penggredan buah kelapa sawit. Manual ini disediakan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, di mana inilah dia badan yang berautoriti memberi garis panduan yang diguna pakai oleh semua kilang-kilang kelapa sawit tentang kadar grade kelapa sawit atau KPG, dan adalah jelas termasuk analisis yang dibuat oleh Makmal Felda di Sungai Tekam dan juga Saim Dabi membuktikan bahawa pada asasnya KPG peneroka melepasi 22%, 22%. Dan kalau analisa ini dibuat, dia lebih hebat lagi. Felda sendiri punya makmal meletakkan 25% dia punya kadar KPG. Malangnya standard di semua 70 kilang kelapa sawit Felda. Kilang kelapa sawit Felda ni ada 70. Standard dia 17, 18, 19%. Dan ini jelas penipuan ini bukan sesuatu yang direka-reka. Dan saya sangat duka cita kerana terlalu dangkal apabila ketiga-tiga mereka yang terbabit dengan Felda, iaitu Perdana Menteri Datuk Ahmad Maslan dan juga Tan Sri Yusof mengatakan kekalahan Felda kerana peguam mereka tak datang. Sebab itu ini suatu penghinaan yang jelas. Saya mengikuti perkembangan ketiga-tiga perbicaraan daripada Mahkamah Tinggi Kota Baru, bagaimana Hakim Mahkamah Tinggi setelah meneliti atas pertimbangan fakta-fakta dan saksi-saksi memutuskan bahawa wujud konspirasi atau penipuan Felda terhadap peneroka dalam isu kadar perahan grade. Dan kalau mereka berhujah kerana lawyer Felda tak datang, lawyer Felda tak datang hanya di peringkat Mahkamah Tinggi Kota Baru, tetapi di Mahkamah Rayuan lawyer Felda datang, diketuai oleh peguam terkemuka Datuk Cecil Abraham dengan lebih kurang 10 orang lawyer-lawyer lain di peringkat Mahkamah Rayuan dan di peringkat Mahkamah Persekutuan menggunakan khidmat lawyer yang sama. Artinya sepatutnya mereka tak boleh guna hujah yang lawyer mereka tak datang, sebab lawyer mereka datang di peringkat Mahkamah Rayuan dan Persekutuan. Jadi hujah ni terlalu dangkal, menghina institusi kehakiman. Dan bayangkan kalaulah keputusan yang dibuat di peringkat Mahkamah Persekutuan oleh Ketua Hakim Negara sendiri, maknanya bila itu statement datang daripada Perdana Menteri, ini sesuatu yang sangat mengaibkan institusi kehakiman dalam negara kita. Sebab itu hari ini YB Salahuddin mengetuai laporan polis dan kita mendesak supaya polis buat siasatan segera dan gunakan peruntukan undang-undang yang bersesuaian untuk mendakwa ketiga-tiga mereka ke muka pengadilan. Dan tadi YB dah sebut, kita akan bongkar lebih banyak. Dan saya nak umumkan juga keputusan daripada Mesyuarat Biro Tanah dan Pembangunan Wilayah yang saya pengerusinya, bahawa hasil daripada himpunan warga Felkra kebangsaan di Cangkat Lada seberang Perak 31 dan 1 hari bulan Ogos yang lalu, kita telah bersetuju untuk mewujudkan satu lagi badan NGO selain daripada anak, satu lagi badan NGO untuk mewakili kepentingan warga Felkra. Kerana kita terima terlalu banyak aduan dan namanya pun kita telah bersetuju dalam mesyuarat, iaitu Badan Bertindak Peserta-Peserta Felkra Kebangsaan. Ringkasnya bapa. Dia ada anak, dia ada bapa. Jadi anak bapa. Itu dia punya nama kepada satu lagi badan NGO, dan kita akan mula mendedahkan melalui badan ini secara bersiri satu demi satu penyelewengan dalam satu lagi institusi pembangunan tanah yang kedua terbesar selepas Felda. Yang seharusnya polis menyiasat segera adalah ucapan Menteri yang mengatakan bahawa pada masa akan datang dia akan memastikan Felda menang dalam kes-kes yang berkaitan dengan Felda. Ini suatu ugutan, satu campur tangan eksekutif terhadap judiciary yang beliau telah bercakap, dan itulah ugutan yang beliau berikan kepada para hakim. Ini sangat serius. Dan tunggu satu demi satu pendedahan yang akan kita
akan kita dedahkan. Saya berjanji selepas raya isu penipuan penggeledahan baja, sebab itu akan berlangsung sesi parlimen yang panjang, dan saya akan terus mendedahkan isu-isu yang berperan tinggi ini dalam ucapan saya dalam parlimen.